Assalamualaikum semua dan selamat Hari Raya. Hari ini adalah Hari Raya yang kedua dan sekarang ni saya berada di Istana Besar Negeri Johor untuk menghadiri jamuan Hari Raya rumah terbuka untuk yang entah berapa kali saya hadiri. Tapi memang seronok sini, bukan setakat orang warga Johor je, bukan setakat warga Malaysia. Tadi ada ramai orang luar daripada Jepun pun ada, China, daripada Arab, mungkin daripada Eropah kejap lagi kan, macam biasalah. Jadi kita tengoklah apa yang disajikan. Ada ya, kita beraya satu Malaysia. Ini dia Melayu Korea. Okey, setelah hampir 2 jam kita nunggu kat luar tadi, akhirnya dapat juga masuk. Suami agak belakang Encik tadi. Dia agak belakang kan. Tertinggal lah tu. Dia cakap dengan dia tadi, suruh sebab berpisah dekat tu kan. Nampaknya dah mula ada orang kehilangan suami. Wah, awal-awal lagi kita dapat KFC. Okay guys, saya dah habis makan dah. Makan KFC ya. Tak penting sangat pasal makan-makan ni, tapi kita dan yang bestnya saya sekarang ni duduk di atas satu meja ni bersama dengan pelajar pada Filipin belakang ni, dan menghadap pada kemah VIP belakang saya ni. Kita nak tunggu kerabat Sultan Johor datang bertemu dengan rakyat. Kita tunggu. Jangan tolak. Tadi kita baru je nampak apa Raja Permaisuri dan Cik Puan Khadidah. Bersama saya ni sekarang ni rakan baru daripada Filipin. Dia pun tunggu je nak jumpa. Say hi. Ji. Chief Minister of Johor. And the Prince. The Prince. Younger brother of the Crown Prince. Yes, you can shake hand. Yes. Why don't you try with the Crown Prince?
May kulong-kulong ngayon, bisa terbang ulit. Wina. Ada Dennis. Come here. Saya mandi tadi. Selamat Hari Raya. Sekarang ni selesai sudah misi untuk bertemu dengan kerabat jaya Johor untuk sekian kalinya raya di istana Johor. Jadi sekejap lagi nak balik, tapi Papa pun cari air dulu, haus. Nampak ada air sana. Sedang perjalanan nak pulang, tapi masih ramai lagi orang yang masuk ke karangan istana untuk menghadiri majlis hormat terbuka Istana Johor.